Yes. Hey, what's good? Good morning, everyone. Apa vibe for today? Hari ni It's the show time. It's the game up. hari yang sebenar. Rest day. Good morning, everyone. RYS. Runner yang sebenar. Kalau I masuk pukul 3 juga, macam you memang tak ada chance. Betul je lah I boleh cakap. So basically kat sini starting and finish line. So inilah tempat-tempat para-para runner sedang warm up. Oh my god, babe. I dalam diorang punya circle. What a vibe for early morning. So buat hampa yang tertanya, kategori apa yang aku dengan bini aku masuk? Tell them. They need to know. Hari ni aku masuk half marathon. Bini aku pun untuk first di Cakap. untuk first penampilan dia. 5 km. Dia masuk 5 km. It's not bad But untuk it's a good start. permulaan. It's a good start. Yes. Mana tahu lepas ni terus full. I know. Jangan pernah underestimate diri kita. So kata-kata semangat I untuk hari ni ialah no pain no gain. Ingat, kita dah usaha. Betul. Tawakal. Lepas ni kita hanya harapkan kabel. Let's go. Hari sebenar. Rest day untuk kami. Kalau ikutkan aku untuk tahun ni kali kedua join untuk half marathon. Okay, for me, myself, oh, lagi sini cantik. Slay. I woke up early untuk prep my skin. And then I akan tunggu my husband dekat starting line. And I akan bagi kata-kata semangat kat dia. K-I-M-I, kill me. B-O-L-E-H. Kita tak Boleh. tahu pun hari ni event apa? Okay, and then I akan masuk kereta. Dan because mine start pukul 7. Gigih kan aku pukul 12 kan. But nanti apa nak cakap, but target I hari ni untuk habis under 35 minit. I think it's a good start sebab Lagi berapa minit? 35. Not bad. Okay, because I'm going to start slow. Bagi orang tengok, budak ni tak boleh buat lah. Rupa-rupanya aku sampai juga finishing line. Kita tengok 5 km dia. Jangan cakap Sub 35. 35. Yep. Atau Yep, slay. atas atau bawah. Slay. Kita tengok. Let me see. Event hari ni, event yang kami join, event Bertam half marathon. Semuanya kita mula ni. Selamat datang ke gerakan ke Bertam Run bagi tahun 2000 half marathon. Okey, ini Oh my god. ini Ini warm up juga untuk aku. Sebab aku ni ikut warm up juga. Like boy, give me a break. Panaskan badan. Lakukan Oh my god, serious. Aku dalam community. kita pastikan tiada sebarang Boleh ngomel aku. Okey. Boleh semua. Okey. Sedang pangat enjin. Warm up. I punya apa panggil tu? Session untuk warm up will be at 6 o'clock. Okay, sebab dia punya flight off for 5 km pukul 7. Korang buat kita lah untuk And I woke up at 12. Aku punya flight off pukul 3 pagi. Untuk hari ni observasi di Bertam batas. 5 tempat terbaik akan membawa pulang medal dan piala. Bertam Okey. You tak buat yang dah buat dah. buat. Rapat sikit dah. Bertam, we are ready for you. Kata-kata semangat untuk I please. No pain, no gain. Usaha, tawakal, kabel. Ingat pesan coach kita. Coach kita, By the way, apa nak cakap? Coach Lan akan muncul Pukul 4. untuk 10k. Sebab semalam coach tak cukup tidur. Kalau pun nak tahu siapa, Dia ialah special guest marathon kali ni. Kami akan tunjukkan apa. What the good things is, sebab memang ramai yang akan join benda ni. Kita tahu dekat kita punya era ni, orang claim kita malas ke apa. Tidak. Ada je manusia-manusia, because there are like macam ada certain like circle yang willing untuk
bangun awal semua for this kind of activity. So shout out to them as well. So if you all join this marathon, can you give it a like? And kita orang akan support you all lah. So nombor badan ini boy ni W1246. Nombor badan I pula Okay. A122. Okay, shout out to everyone yang join this marathon because you all guys were willing to wake up so early, datang warm up, because I don't have that kind of energy. Sebab tu lah aku join 5km je. Tak payah nak kisah sangat pasal pace semua. It doesn't matter as long as you sampai kat finish line tu. Sebab tak semua orang boleh buat benda tu tau. So sekarang pukul 2.28, lagi setengah jam untuk play off. Sekarang aku dekat starting line. Target aku hari ni sub 1.50. Kita tengok boleh achieve atau tak. Supporters aku starting line. Let's go. So I'll see him at 4:40 kan? 4:40 sebab target dia 1 hour 50 minit. Because previously dia cakap dia 1 hour 52 minit. I percaya dia boleh buat 1 jam 50 minit. I akan tunggu dekat finishing line. So selepas dia lari, I akan ramai juga contestant. So saingan bukan biasa-biasa. Mungkin dalam sejam 50 atau bawah atau lebih, insyaAllah. No, you akan dapat 1 jam 50 minit. Okay? Sebab sebelum ni previous ada cakap lah just now 1.52. So aku ingat yang aku target untuk bertahan half marathon 1.50. Let's go. Dia pernah tak gambar. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now is 3 a.m. 3 and 4 minutes a.m. So I'm just going to rest for a while before waiting untuk our special guest untuk sampai. Nanti I akan buat video special guest tu, because later on I nak bangun, dah makan, dah warm up sikit. And then I kena awal sebab I nak kena tunggu semua orang kat finishing line. And then laki aku boleh kata apa dia cakap lepas dia lari, dia teman aku lari 5km tu. How? Mana dia dapat tenaga tu? Sebab aku tak ada. Tahniah kepada peserta yang menghabiskan 21 dan 10 kilo. Tahniah 10 kilo. Understandable, dia tak nak cakap, dia tengah letih. Untuk 21 kilo. You want anything to drink, sir? Boleh juga ayam cubi. Nice. 21 kilo. Maybe sit first. Adik-adik 10 kilo. Tahniah Bapa. 10 kilo. Tadi you dah rekod dah Coach Lan? Dah. Dia bagi tahu rekod dah? I tak introduce lagi. Nanti I akan introduce. Kita interview Coach Lan. Betul, tadi lambat sikit kita. Penyokong setia. 10 kilo sebelah kiri anda. Dalam Puan Atta, the one and only Coach Lan. 21 kilo. Okay, 10 Coach kilo Cik Lan, sebelah kiri apa anda. perasaan dah selepas habiskan 10 km? Alhamdulillah. Pada permulaannya nampak perlahan, tetapi akhirnya dapat juga menamatkan larian dengan jayanya. Alhamdulillah. Okay, 10 kilo sekarang dah sebelah kita kiri tengok anda balik. dan 21 kilometer. Ialah Sebelah kiri anda. Tahniah. Tanya awak sikit lagi. Okay, be back. So 21 km aku dah settle. 10 km Coach Lan pun dah settle. Sekarang
Kita tunggu flag off pukul 7. Bini aku punya 5K. You think tak ada pakcik tadi cakap kat aku fun run No, it's never fun doing 5K. It's a marathon for me. Jangan namakan dia itu fun run. Stay tuned. Let's go. It's time for edit. Dia siap. Aku dah tukar baju. Masa untuk bini aku beraksi. Orang lain dah merata dah kan? Kaki kengkang-kengkang. Kau jadi pesa Wan. 5 km. Berapa boleh lagi 5 km? Mama teman lah Nadira. Apa tak payah kan? Apa tak payah Tak okey. teman Nadira pula. Power lah. Buat apa tanya berapa pace half marathon aku 5:28 sejam 54. By the way, time dekat finish line tu aku silap. Ingat dah cukup 21K. But it's okay. Sampai ke dah? Kita boleh bagi masa dekat Aku akan ikut bini aku persiapan tempat, join run untuk 5K. So ini dia runner untuk pace dia. Dia memang slay lah, saya rasa. Okey. 3, 2, 1. Let's go. I'm losing to kids. Ya nampak. Peraturan ataupun masa. Kosas. Maintain slow sikit tak apa. Okay. Almost 1K. 1K dah. 1K. Down with 1K. Another 4 Pace. more to go. 7, 12. Another 4. Amboi Pak Long. Steady. Ya. Jadi apa? Pakcik 63 ni. 63. Yang 3 Dah dia pilih 5 ke 10 eh? Pak Long ni cakap umur dia 63. Kamu tengok. Steady. Semua event dia tapau. Relax. Let's go. 2K 7 36. Almost KM ketiga. Water station. Betul. Thank you. Boleh. Slow. Jalan ni best. KM ketiga. KM ketiga 8 2 minit. Let's go. Should I eat it? Yes. Aku bagi dia gel. Kita tengok macam mana api dia. Tak ngorak dia. Hai. Seorang ke? Nak teman boleh? Cakap hai kat kantin. Cakap hai. A real runner someday. Setakat sekarang performance bini aku good performance. Maintain. Tips dia jangan kerja. Itu je. Dia tak kerja, dapat refresh. So tips menjadi runner, berhenti bekerja. So how you punya feeling? You punya perasaan, feeling? I feel okay. No pressure. No cap. Let's go. KM keempat 7 41. Still good? Masih okay? I'm okay. Let's go. Bang, bagi kata semangat sikit. Bagi kata semangat sikit last KM. Okey. Gulak. Okey, gulak. Okey. Last 500. Tak jauh dah. Go straight je. Push. Tahniah. Silakan harapan. Let's go sayang. You can do it. Ingat pesan Coach Lan. Tahniah. Silakan harapan. Let's go. Sikit nak habis lah. Go abang, tanya abang. Good job. Let's go. Tahniah. Silakan harapan. Okay. Yo, Tanya-tanya. Hai.
Tahniah. Let's go. Macam mana? Tired. I feel like macam tak lari lagi. First di debut. It was quite challenging because I lost to a 5-year-old girl, but she's asleep. Coming up, I akan lari dengan papa pula. Dalam banyak-banyak trofi tu yang dalam banyak-banyak trofi tu Yunya ada kan? I bagi orang lah, kesian lah orang yang tak dapat. Shout out to Bertam Marathon. Jangan ni. Terus ke hadapan. Terus ke hadapan. Sekarang queue untuk Sikit lagi. bergambar bersama Poslan. Winner chicken dinner. Tahniah. Let's go you. Dapat betul. Hadir ke meja Rusia. Ada di sini. Terakhir. Dia tak dapat jalan ni. My first ever medal. Okey, satunya. Event pun dah selesai. We're done for today. PSU berapa yang hari ni? 7 something. Not bad for 7 to 6 again. Oh 7.26. Ini aku punya pace 6 to 7, like 6.8 6.16. So it doesn't matter. Pace 6. Yalah, still I push tu. Okay, not bad for your first penampilan. So More to come. Hampa jangan pandang aku sebelah mata. Tadi pak mentua aku lah cakap. Pak mentua aku ni perempuan kedua yang sampai gagasan penamat selepas budak 5 tahun tu. So pace 21k aku 5.28. Ada silap. No need to singgung. Ada silap percaturan, tapi it's okay. Still good performance. Mungkin event untuk Bertam half marathon ni dekat sini je. Kami dua-dua. I nak drive dulu be. Okay. Ni seatbelt baru I. Oh weh. Hopefully it will save me throughout the journey. Kata-kata akhir. No pain, no gain. Hustle sampai dapat hasil. Harap enjoy untuk race day Bertam half marathon. Keep me out. See ya.